Tukar nama jalan je pun. Tapi sampai pimpinan besar DAP turun. Kau tak boleh ke? Moh haci cerita dongeng. Chen Man-hin ni dia menang Parlimen Seremban pada Mei 1969. Kaum Cina pada ketika tu dia terbahagi kepada tiga. Pertama, Cina asimilasi. Macam Cina Kelantan, Cina Terengganu, Cina Senaling. Kedua, Cina integrated. Dia macam MCA. Cina ni jenis tak mahu campur. Dia tak mahu campur Melayu macam sekolah ke, budaya ke. Tapi dia setuju bergabung dalam satu rangka yang ditetapkan. Ketiga, Cina penjajah. Slogan dia ya sama rata. Tapi dia rasa superior, supreme. Kuk mengalahkan bangsa lain, dia rasa kemuliaan. Mei 1969 adalah detik Cina penjajah menang banyak kawasan bandar. Kita melencong sikit. Sebab tu Tuan Guru Hadi Awang ni dia pernah marah sangat ke Anwar ni. Sebab ikut perjanjian dengan pelampau kaum nak buat pilihan raya PBT. Dan hampir masa tu jugalah pakcik marah balik Tuan Guru Haji Hadi ni. Yalah, ilmu tak sampai. Pakcik ingat memperjuangkan demokrasi undi ni adalah tuntutan. Kosan demokrasi undi hanyalah jalan yang terpaksa. Demokrasi ni dia luas. Tapi untuk tajuk undi, untuk pilih pemimpin ni dia ada satu isu yang rumit. Okay, sambung balik cerita dongeng. Dan jangan sekali kau percaya cerita ni. Bila Cina superior menang kawasan bandar, Melayu di bandar ni dia dihina lah dan dihalau. Berita Melayu dalam pawagam KKL tu dibunuh. Sampai ke pengetahuan jemaah Abah pakcik ni melalui surat. Dulu surat ni dia ambil masa 3 ke 5 hari. Tapi lori yang hantar surat daripada pusat tu, pusat negeri ke pusat negeri, kok setakat jarak Negeri Sembilan mau KL ni dia sehari je. Dan surat dia dengan sampul bucu itu dia ada dawat biru. Ada macam ada kosan-kosan biru kan. Itu nama yang signal lah. Dia akan dikesan oleh jemaah dalam pos tu sebagai benda urgent. Dan surat tu kono sampai pada hari yang lori sampai tu. Ataupun dia akan call suruh ambil sendiri. Masa tu tak ada lah handphone. Call tempat kerja lah selalu Abah pakcik ni ditugaskan untuk membersihkan jalan Temiang tu hingga ke Mantin, terutama Bukit Mantin. Sampai Beranang Kajang tu, jemaah sana dia dah bersih kan. Cerita dongeng yo, jangan kau percaya pula. Laluan bersih ni dia penting sebab jemaah dari Melaka mau Johor akan guna untuk ke KL tu, bagi support jemaah KKL. Ke Ampangan ni, hub kepada jemaah Melaka ialah aku, Ayam Pocik. Hub orang asli ialah Tok Saha Pantai. Orang asli pantai dia minta bantuan mo orang asli Longgeng. Orang asli Longgeng minta bantuan mo orang asli Mantin. Orang asli Mantin dia akan pacak potai ni dan signal ranting tertentu lah kek topi jalan. Dia macam buat jualan kan. Kalau tahun 60-an 70-an ni kau tahulah. 1 kilometer sebelum bahaya di depan kau ada. Jika arah daripada Seremban. Batch pertama, Abah pakcik, kejap, kamera ni pakcik pegang. Mau tangan dia berubah-berubah. Batch pertama, Abah pakcik ni dia 3 orang dalam satu kereta. Dia akan lalu Temiang, Mantin. Tak boleh bawa senjata sebab masalah mau polis nanti. Tapi dia bawa basikal dalam bonet. Basikal tu lah senjata yang disambung-sambung. Sopit udang adalah tombak diubah suai. Kau tak tahu sopit udang basikal tu apa dah? Gap antara kereta Abah mau kereta aku Ayam Pocik ni dia sejam. Gap aku Ayam Pocik mau jemaah blok C sejam juga. Dia ada banyak rantaian ni semua sejam-sejam. Makna jika Abah perlu bersih, Abah perlu bertahan selama sejam sebelum yang belakang sampai. Okey, tamat cerita dongeng. Buk Taurih dia jadi 18 SG. Jangan percaya bahagian yang dongeng ni. Kita kembali masuk ke alam real. Pertama, bincang apa Chen Man-hin ni Mei 1969 digandingkan Mo Mufti dapat nama satu jalan masing-masing. Mana habis semua pimpinan utama DAP turun hanya sepapan nama jalan. Akal kau kek buntut ke? Tak boleh nak berfikir. Kedua, celah bedah mana Chen Man-hin ni dia rawat orang percuma pada masa darurat dan togang kaum pasca Mei 1969 tu dia togang. Nak merawat orang percuma darurat langoi oi. Kau rawat percuma pun kat kaum dia yalah. Okey, ketiga, politik pembangunan, politik ekonomi, politik bantuan subsidi. Dia tak akan berguna kalau hubungan kaum ni pecah, merusuh, menjajah, Islam diperintah, arak di sekolah dibenarkan, sekolah ikut kaum, yang tak ikut silibus Malaysia boleh pula iktiraf masuk IPTA. Dia orang ni dah mula bunuh bomba kau tahu tak?
Pacak kuil meratur. Depan hospital, dalam gua, tepi pencawang, air terjun, hutan simpan, mereka jajah tanam durian tu tak? BN nak lawan masa tu tapi pembangkang terlalu kuat berguling-guling. Ni termasuk diri pakcik dah ni. Tok Guru ni dia dah nampak bahaya ni dan sebab tu lepas dia cuba gabung dengan UMNO tapi dengan satu projek dululah RUU. Pakcik pula pergi lawan. Pakcik cakap ni dah pancur amin dah ni. Jadi kau kena klik link batasan ni kau nak faham. Kita kena tamatkan kelahiran anak-anak Muslim apologetik, ritualistik dan bungkulistik. Kurang dah lah nanti di masa depan anak-anak Muslim yang ritualistik dan apologetik ni 15 tahun ke 20 tahun lagi batu cave tu insyaAllah kita boleh bebaskan daripada berhala agama paria dan kembali dibuka untuk pemilikan awam bersama. Memang itulah dokumen British Marine. Batu cave tu asalnya adalah rekreasi awam untuk bersama dan berjuta tahun dah kita duduk sini. Mana ada kita jahanamkan gua-gua dengan jadikan rumah ibadah patung-patung. Kita kena sediakan generasi Muslim yang Islam dia tu termasuk siasah politik. Bukan hanya solat puasa je untuk masa depan generasi yang akan datang ni.